Pandangan yang mengatakan bahawa Perdana Menteri tidak bersikap secara jujur, tidak telus, tidak berani sebagaimana Perdana Menteri Singapura untuk menyatakan bahawa negara kita akan terjejas teruk akibat daripada tindakan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat ini. Betul kita lihat apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Singapura itu yang mengatakan bahawa ekonomi mereka akan terjejas teruk. Tetapi dalam keadaan Malaysia, saya rasa pendekatan yang dilakukan oleh Malaysia, yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita adalah lebih berhemah. Tetapi tidak betul kalau mengatakan bahawa Perdana Menteri kita tidak bersikap jujur ataupun cuba untuk menyembunyikan sesuatu. Apa yang telah disebutkan oleh Perdana Menteri ialah awal lagi mengatakan bahawa Malaysia akan turut terjejas dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Syarikat ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri ialah dalam keadaan yang lebih berhemah supaya tidak menimbulkan suasana yang panik. Apa yang dilakukan oleh negara kita ialah untuk bersikap tidak terlalu reaktif ataupun tidak terlalu panik dengan apa yang berlaku, tetapi yang dilakukan adalah apakah tindakan-tindakan yang mesti dilakukan yang melibatkan kerjasama dengan Amerika Syarikat, yang melibatkan hubungan dengan ASEAN, yang melibatkan usaha yang di bawah kawalan, apa yang perlu dibantu kepada industri-industri yang terjejas ini dan apakah langkah-langkah untuk memantau, menilai dan seterusnya mengambil tindakan yang wajar bagi memastikan bahawa negara kita dapat mengurangkan kesan daripada apa yang dilakukan oleh Amerika Syarikat itu. Dan Perdana Menteri pun telah sebut bahawa unjuran KDNK kita yang kita sasarkan sebanyak 4.5% ini tidak mungkin akan dapat kita capai disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh mereka. Ini sudah membuktikan bahawa negara kita sudah melakukan sesuatu preamble ataupun sudah memberikan amaran awal khususnya kepada rakyat dan khususnya kepada pemain-pemain industri bahawa memang ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi akan terjejas disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh Amerika Syarikat ini. Jadi tidak timbul bahawa Perdana Menteri tidak berani ataupun cuba untuk menyembunyikan sesuatu kerana data-data yang disebutkan itu telah pun dinyatakan sama ada dalam bentuk keadaan sekarang ataupun perlu lagi menilai beberapa perkara sebelum unjuran-unjuran KDNK yang lebih tepat dapat diberikan.